Bayangkan setiap malam dia akan sikat rambut dia depan cermin tu. Pakai baju warna putih, rambut dia panjang. Dia suka lepas rambut dia. Lepas tu macam baca satu mantra, macam mantra something macam tu lah. Lepas makin lama aku terdengar suara yang memanggil nama aku. Dia macam Zaf, 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 macam tu. Dengan nada yang amat sayu. Dan waktu tu aku... Hello guys, welcome back to Show My Channel. So guys, hari ni Mai nak share kisah pengalaman seseorang yang bertajuk Cermin Pusaka ataupun Cermin Puaka. Korang pernah dengar tak pasal Cermin Puaka ni? Kalau tak pernah, jom kita sama-sama dengarkan kisah Cermin Pusaka. Tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Aku sekarang student SEM akhir dekat sebuah IPT. Apa yang aku nak cerita ni pasal pengalaman akulah yang duduk dekat asrama ni. Aku satu bilik dengan seorang budak ni. Iaitu budak ni ambil kos bisnes. Nama dia Aina. Budak ni nampak macam orang kaya. Perangai dia manja, macam budak-budak, ngada-ngada macam tu. Tapi dia memang anak orang kaya pun. Tapi bukan tu yang aku nak cerita, kata dia. Hari first aku satu bilik dengan dia, okey. Time tu okey, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa masalah, kata dia. Tapi seminggu selepas tu, dia terpaksa balik kampung nenek dia dekat Johor. Dia cakap nenek dia meninggal. Dia ponteng kelas 3 hari. Dia suruh aku inform dekat lecturer kelas dia yang nenek dia meninggal. Okey, tak apalah. Aku pun tolong informkan. Lepas dah settle uruskan jenazah nenek dia, dia balik semula dekat college. Dia balik tapi dia bawa something dengan dia. Benda tu ialah satu cermin antik. Macam cermin pusaka lah, kata dia. Cantik cermin tu. Ukiran kayu yang unik buatan tangan. Dia kata mak dia suruh bawa datang sini. Berat jugalah cermin tu. Aku tanyalah dia, kenapa bawa balik cermin tu datang sini? Dia cakap mak dia suruh. Cermin tu arwah nenek dia selalu guna. Tapi bukan nenek dia je yang guna. Dari turun-temurun lagi cermin tu. Maksudnya dah berapa keturunan lah cermin tu. Kira cermin tu turun-temurun digunakan. Yang aku pelik dekat sini, Aina ni makin lama makin pelik tingkah laku dia semenjak dibawa cermin tu datang sini. Aku pun selalu jugalah kena kacau. Bayangkan setiap malam dia akan sikat rambut dia depan cermin tu. Pakai baju warna putih, rambut dia panjang. Dia suka lepas rambut dia. Lepas tu macam baca satu mantra, macam mantra something macam tu lah. Lepas tu dia belai-belai muka dia. Belai-belai. Setiap kali sebelum tidur, dia akan berhias macam yang aku cakap tadi. Aku pernahlah sekali tegur dia. Kenapa kau pakai baju warna putih bagai? Apa semua ni? Siap dengan bermakeup bagai padahal nak tidur je kan? Tahu tak dia jawab apa? Kau kenapa Cemburu dengan aku ke? Orang memang selalu cemburu dengan kecantikan aku, kata dia. Dia toleh aku dengan muka yang bengis. Suara pun macam dah bukan suara Aina lagi. Tak macam Aina yang aku kenal. Manja, lembut je orangnya. Malam tu dia macam orang lain. Orang yang aku tak kenal, kata dia. Memang tak tegur dah lah cerita dia ni.
Malam-malam kalau dia berhias, aku buat hal aku sendiri. Aku malas nak tegur. Kang tak pasal-pasal mendapat pula aku. Aina ni memang cantik. Mak dia pun dah lawa. Kalau korang tengok mak dia dah 50-an tau. Tapi muka maintain lawa macam anak dara, kata dia. Macam baru 20-an macam tu. Serius lawa. Tak ada langsung kedut-kedut dekat muka. Aina pernah tunjuk gambar nenek dia dekat aku. Nenek dia pun lawa. Tapi sekilas aku pandang gambar nenek dia tu, aku rasa macam nenek dia ni tengah perhatikan aku. Masya Allah, memang tersentak aku time tu. Time tengah type cerita ni pun meremang bulu roma aku, terbayangkan muka nenek dia ni tadi. Dia lawa tapi seram. Nenek dia ni orang Siam, belah Kelantan. Setiap malam sebelum tidur, Aina memang akan buka tingkap bilik kami. Tapi bila aku nak tutup je, dia tak bagi. Dia tarik tangan aku dengan muka yang bengis. Korang boleh bayangkan setiap malam aku tidur dengan tingkap yang terbuka. Sejuk dengan nyamuk je lagi. Aku terpaksa reda je lah. Kadang-kadang, Aina selalu duduk tepi balkoni tu dengan cermin dia sambil cakap sorang-sorang. Pernah satu malam ni, aku ternampak macam ada something keluar dari cermin tu. Dia lembaga hitam, besar gila. Time tu Aina dah tidur. Aku masa tu dah nak lelap, tiba-tiba ternampak pula benda tu. Aku apa lagi? Macam aku memang cuak lah time tu. Jantung aku berdegup kencang gila. Aku harap benda tu tak perasan aku. Aku tengok benda tu keluar daripada cermin tu, berjalan pergi dekat Aina. Tidur dekat sebelah dia. Ya Allah. Time tu aku rasa macam nak lari keluar je daripada bilik. Tapi sebab aku takut sangat, aku berjaga sampai nak dekat subuh. Aku tak tidur lagi. Bila dah nak azan subuh tu, benda tu jalan balik masuk ke dalam cermin Aina tu tadi. Sebelum benda tu masuk, dia macam tunggu kejap, lepas tu pandang katil aku. Aku rasa benda tu sedar yang aku perhatikan dia. Lepas dia masuk balik cermin tu, terus azan subuh. Time tu aku apa lagi? Aku terus bangun pergi bilik air, ambil wuduk. Solat subuh, lepas tu aku terus siap-siap lepak bilik kawan aku sebelum aku pergi ke kelas. Aku cerita pasal si Aina ni dekat kawan aku tu. Dia cakap better aku minta pindah bilik. Time aku nak pindah bilik tu, Aina merayu-rayu minta aku stay je dengan dia. Jangan tinggalkan dia. Dia takut, kata dia. Tapi perangai dia tu lagi membuatkan aku takut. Okeylah, tak apa. Aku temankan dia lagi. Aku tak jadi pindah sebab aku kesian dekat dia. Tapi tak lama mana pun, 2 minggu lepas tu aku pindah. Korang nak tahu sebab apa? Ada satu hari ni, si Aina ni jatuh dari balkoni aras 2. Aku tak tahu apa-apa pun. Tiba-tiba riuh pagi tu, orang tengok Aina tu terbaring atas rumput dengan berdarah kepala dia. Banyak orang tuduh aku yang tolak dia. Dia sendiri cakap yang aku ni pergi tolak dia. Time tu aku dah bengang lah. Siapa tak bengang kena tuduh macam tu? Aku dengan tak tahu apa-apa, suka je dia tuduh aku ni macam-macam. Orang dah bersangka buruk dekat aku ni siap kena pergi bilik kaunseling lah, apalah. Sebab orang ingat aku ni sakit jiwa pergi tolak dia. Lepas dia orang cek CCTV tu, memang Aina tu terjun sendiri dari situ. Korang bayangkan. Aku dah hilang sabar dah. Time tu juga aku pindah bilik. Aku dah tak peduli dah pasal dia. Sebab dia lah aku kena tuduh macam-macam. Tahu tak dia cakap apa dekat aku? Sampai hati nak tinggalkan Aina. Tak apa, malam nanti Aina datang bilik Alang, okey?
Korang bayangkan dia boleh cakap macam tu dengan aku? Sambil dia senyum sinis. Dah memang meremang dah aku time tu. Aku tidur bilik kawan aku. Sampai habis sem, Aina pula masih lagi datang pujuk-pujuk aku suruh balik bilik dia. Rindu aku, kata dia. Memang taklah aku nak balik. Kang tak pasal-pasal kena tuduh lagi. Semenjak aku dah tak duduk dengan dia, macam-macam aku dengar pasal dia. Ada sekali tu, dia pernah toreh tangan dia guna pen. Aku tak tahulah ni, aku dengar daripada mulut orang lain. Dia orang cakap jumpa dia dekat bilik sambil tangan dia tu berdarah-darah. Luka dekat tangan dia memang teruk gila. Tapi ada tulisan dekat tangan dia. Macam mantra something lah macam tu. Aku syak ni mesti kerja benda yang dalam cermin tu tadi. Tak lama lepas tu aku ternampak mak dia datang kemas-kemas barang dia. Pindah college kot rasanya. Mak dia pandang aku semacam gila. Macam cara Aina pandang aku. Bengis gila muka dia. Aku pun buat tak tahu je lah. Aku malas nak tegur. Kang aku pula yang mendapat. Sekarang aku dah bahagia sikit hidup sebab setakat ni dialah orang yang paling menyeramkan yang pernah aku jumpa. Sekian tu je lah cerita dari aku, kata dia. Kalau korang di tempat dia tadi, korang buat apa? Atau korang akan stay dengan dia? Ataupun korang akan pindah bilik juga macam dia? Kalau aku mestilah aku pindah. Tak nak aku diam dengan orang psycho macam tu. Okay, kita masuk ke kisah nombor 2. Kisah yang kedua ni ialah bertajuk Quarters Kerajaan, iaitu rumah kerajaan. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Zaf. Aku ingin bercerita beberapa kisah tentang banglo berkembar di dalam kuartus kerajaan. Aku pindah dalam rumah tu sejak umur aku darjah 1. Pada awalnya tiada apa-apa yang berlaku, just normal. Tapi segalanya berubah. Kisah yang pertama ni, dalam 3 bulan aku dengan family aku duduk dalam rumah tu, kami diusik-usik manja. Oh ya, ayah aku ni dia jarang sekali ada dekat rumah. Selalunya dia pergi outstation, ada kerja. So, back to story. Waktu dalam pukul 6.50 petang macam tu, aku dengan adik aku bermain di depan halaman rumah. Biasalah budak-budak main tak ingat dunia kan. Tengah syok-syok aku main dengan adik aku ni, aku terdengar satu suara yang cukup aku kenal. Suara tu sama suara macam suara ayah aku. Dia memanggil aku dengan nada yang agak kuat dan dengan pantas aku menyahut. Akan tetapi, adik aku ni dia menegur aku. Dia cakap macam ni, "Kau ni kenapa bang?" Dalam keadaan yang sedikit hairan, lalu aku memberitahu bahawa ayah panggil. Akan tetapi, aku baru teringat yang ayah aku tiada sebenarnya. Kan aku cakap tadi ayah aku pergi outstation. So, lalu aku mengajak adik aku untuk terus masuk ke dalam rumah kerana takut diganggu lagi. So, kisah kedua ni, waktu ni umur aku darjah 6. Aku kena ganggu waktu aku lepas balik bercuti. Bila sampai je dekat rumah, aku ambil segala barang-barang aku dan terus masuk ke bilik. Waktu tu dalam pukul 6.30 petang. Ibu aku ada pesan dekat aku, jangan tidur dulu. Tapi disebabkan aku penat dan aku terlelap untuk seketika. Betapa degilnya aku dahulu. Tapi sikap keras kepala aku ni mengundang padah apabila aku terjaga. Aku terjaga dalam pukul 3 pagi dan tekak aku rasa sangat-sangat haus. Oh ya, bilik aku ni sebelah je dengan dapur. Jadi aku taklah takut sangat. Lalu aku bangun dan pergi ke dapur untuk minum air. Untuk pengetahuan korang, ayah aku ni jenis suka bela burung. Dan burung yang dia bela tu, ayah aku letak dalam rumah betul-betul dekat dapur. Okay, back to story.
Masa aku tengah sedap minum, tiba-tiba ada seekor burung boleh pula menyalak. Aduhai. So aku buat-buat tak tahu je dan aku teruskan hajat aku untuk minum ni tadi. Dah habis aku minum semua, aku terus pergi ke sinki nak basuh cawan. Tengah-tengah aku basuh tu, burung tu macam bunyi lagi. Bukan seekor kali ni tapi 4 ekor yang berbunyi. Aku pun geram dan aku ambil air aku terus aku simbah burung tu. Tapi tetap sama, burung tu tetap bunyi. Dia macam cip 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 cip. Macam bunyi burung, aku tak tahulah nak buat bunyi burung macam mana. Tapi lagi dahsyat, burung-burung tu macam kena sawan nak keluar dari sangkar. Aku apa lagi, dengan tak sedap hati aku terus lari masuk ke dalam bilik. Dan terus aku tak boleh tidur dek kerana burung-burung tu. Tak tahulah kenapa dengan burung tu. Kenapa dia bunyi macam tu sekali. Padahal selalu je aku masuk dapur tak ada pun bunyi macam tu. Salah, tak tahu. So ni kisah yang terakhir. Rumah aku ni dia ada 3 bilik. 2 bilik di tingkat atas dan 1 bilik di tingkat bawah dekat dengan dapur. Tapi yang aku hairan, ruang tamu tingkat atas okey je, tak ada apa-apa gangguan. Dekat dapur dengan bilik aku yang selalu ada gangguan. Waktu ni umur aku form 1. Aku kena ganggu waktu cuti hujung tahun. Biasalah budak-budak baru nak up pergi cyber cafe balik tengah malam. Ibu aku adalah marah, tapi aku buat-buat tak endah je. Yelah, darah muda katakan, dia cakap. Aku berani balik tengah malam bila ayah aku outstation je. Bila ayah aku ada dekat rumah, mana aku nak berani balik tengah malam. Sebab ayah aku ni garang. Pernah sekali aku kantoi, teruk aku kena bukan batang paip dia, tapi kepala tali pinggang yang askar punya tu 2 minggu jugalah badan belakang aku ni tak baik. Okey, sambung. Balik waktu dalam lebih kurang 1 pagi macam tu. Ibu aku ni jenis suka pergi ke dapur bila habis drama atau movie dekat TV. Tengah leka ibu aku minum air, dia ternampak susuk tubuh serupa dengan aku dekat meja makan. So, ibu aku ni tegurlah macam ni. Tak keluar ke? Duit dah habis ke tu? Kata mak aku dengan nada seakan-akan mengejek. Tapi yang ibu aku pelik, susuk tubuh tu yang menyerupai aku tu hanya diam dan dalam beberapa saat terus bangun dan masuk ke dalam bilik. Ibu aku pun tak tanpa berfikir negatif, lalu ibu aku terus naik ke tingkat atas. Esok pagi tengah aku menikmati sarapan yang ibu aku buat, ibu aku tanyalah dekat aku, semalam kenapa diam je bila ibu tegur? Dengan nada lemah lembut ibu aku. Lalu aku pun membalas, semalam abang keluarlah, pukul 3 pagi baru balik. Dengan nada yang agak terkejut, lalu ibu aku terus tergamam dan ibu aku pun berpesan, lepas ni jangan balik lewat sangat, takut kamu yang terkena nanti. Lalu aku pun menjawab, alah ibu tenanglah, tak ada apa-apa pun. Dengan nada yang seakan-akan riak. Lalu ibu aku terus menuju ke ruang tamu sambil menjeling aku. 1 pagi selepas aku balik dari cyber cafe sedang aku membuka kunci rumah, seakan-akan ada orang yang mencuit aku di bahu lalu aku menoleh ke belakang. Dia macam tu. Namun tiada siapa di belakang aku masa tu. Masa tu aku tak fikir apa-apa lagi. Tapi aku ingat pesan ibu sebelum masuk baca ayat kursi dahulu dan itu menjadi kebiasaan walaupun waktu siang hari. Okey, bila aku dah masuk dalam rumah, dah mandi apa semua tu, tengah scroll phone, tingkap bilik aku ni diketuk dengan kuat macam pencuri pun ada. Mula-mula aku hanya biarkan saja, aku anggap musang. Makin lama aku terdengar suara yang memanggil nama aku. Dia macam Zaf, 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 macam tu.
dengan nada yang amat sayu. Dan waktu tu aku dah fikir benda tu, aduhai, time-time ni lah kau nak kacau aku. Dengan nada yang agak perlahan, lalu aku biarkan dan aku terus tidur. Tapi benda tu tak nak mengalah Hare punya hantu. Aku pun dengan beraninya sikit, tak adalah penuh, aku adalah takut sikit. So aku kata macam ni, hang jangan nak kacau aku, pergi main jauh-jauh, kata aku dengan nada yang tak berapa nak berani waktu tu. Terus dia berhenti, tapi aku ingat dia dah belah. Sangkaan aku salah, Hare punya hantu pelak sungguh dia kacau aku. Tapi ni lagi Hare tingkap bilik aku ni dibuka tutup sambil ada suara yang sangat garau sekali. Aku dah tak tahan sangat dah, aku terus lari, pecut naik ke atas dan aku tertidur di atas sofa. Dan keesokan harinya aku berceritalah dekat ibu yang aku ni kena ganggu. So ibu aku pun ketawa dan mengejek aku. So tamat kisah tu dekat situ. Moral the story, janganlah kau ingat kau balik tengah malam tak ada benda yang ikut. Ya, mungkin dia perhatikan kau dulu. Hati-hati ya nak, dia cakap macam tu. Maaflah kalau cerita ni tak seram mana. Kalau ada kesempatan lagi, aku akan ceritakan gangguan dalam pengkalan TLDM. Assalamualaikum. So, tu je kisah yang akan aku sharekan pada video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, tekan bell notification supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan aku sharekan selepas ini. So, bye-bye. Assalamualaikum.